Sekarang ni zaman berjimat cermat. Jadi kalau korang ada pasta dekat rumah, korang wajib cuba resepi yang satu ni. Cara nak buatnya pun mudah sangat-sangat. Mula-mula korang rebuskan pasta macam biasa. Pastikan pasta korang tu al dente, tak terlalu lembik dan tak terlalu keras. Kemudian panaskan minyak dan tumiskan bahan blend. Untuk resepi kali ni kita gunakan 1 tin kecil sardin goreng. Sardin ni dia dah siap-siap goreng, jadi korang tak perlu goreng dulu. Yang ni terpulang, kalau korang nak masukkan dengan kuah dia sekalipun boleh, tapi akak suka buat macam ni, ambil isi dia sahaja. Lepas tu bolehlah korang masukkan mix veggie, garam dan perasa. Untuk warna dia cantik, masukkan juga 2 sudu teh serbuk cili. Masukkan juga sedikit pasta water kalau dia terlalu kering. Korang jangan risau, semua sukatan bahan akak dah letak dekat caption. Dan dah siap. Jadilah resepi kita hari ni, pasta sardin goreng yang super simple, super sedap. Rasa dia yang pedas-pedas, lepas tu digabungkan dengan ikan sardin goreng ni, memang tak cukup sepinggan. Seriously, sedap sangat-sangat, korang wajib cuba. Selamat mencuba dan semoga bermanfaat.